Okey. Ini adalah peta konsep yang cikgu ambil dari buku teks juga. Okey. So sama dengan buku teks, cuma tadi kita nak cerita apa yang perlu ditekankan kat sini. So overview dia pertama sekali adalah fungsi. Okey, kita tahu fungsi ditulis dalam keadaan macam mana. Persamaan kuadratik pula ditulis dalam keadaan macam mana. Itu yang awak kena tahu. Okey. So kalau pelajar-pelajar ADMAT dia tahu fungsi, okey, boleh menggunakan nilai X, fx macam ni. Kerana persamaan ni biasa dia akan tulis dalam permulaan dengan Y. Okey, apa-apalah persamaan atas yang huruf, P ke, okey, ataupun R ke, tengok pada keadaan ataupun situasi. Okey. Kita nak fokus kepada perkataan kuadratik. Okey. Apa maksud kuadratik? Kuadratik adalah huruf kuasa 2. Huruf kuasa 2. Kuasa tertingginya adalah 2. Kat sini dah tulis dah. Okey, dan dia melibatkan satu pemboleh ubah. Okey, apa pemboleh ubah tu cikgu? Okey, pemboleh ubah tu adalah huruf. Okey, pemboleh ubah tu adalah huruf. Mana tak boleh dekat. Okey, kita pergi kepada ungkapan kuadratik. Okey, apa yang ceritakan dengan ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan ni merupakan gabungan sebutan algebra. Okey, gabungan sebutan algebra. Contoh, cikgu ada 2A. Ni sebutan. Okey, ni sebutan ya. Sebab apa sebutan? Sebab dia tak ada tambah, tolak, darab bahagi kan. Okey, cikgu ada sebutan lain, negatif 7Z. Okey, apa lagi sebutan yang boleh cikgu buat? Okay, awak boleh type pada ruangan chat. Cikgu boleh baca. Okay, kita boleh jadikan 1/2G. Ini semua gabungan sebutan-sebutan algebra. Satu pemboleh ubah. Kenapa satu pemboleh ubah? Sebab dia ada satu huruf. Okay, dia ada satu huruf. Okay, jadi bila nak bentuk ungkapan, kita gabungkan dia ni. Tak kisahlah awak nak gabung 2 ke. Ni gabung. Dia menggabungkan menggunakan tambah, tolak, darab, bahagi. Terpulang pada kehendak soalan. Ataupun nak buat negatif 7Z tolak 1/2G. So ini adalah ungkapan. Kenapa ungkapan? Sebab kita tak letak pun sama dengan. Cikgu tak letak pun sama dengan. So bila sebut ungkapan, jangan letak sama dengan. Jangan letak sama dengan. Okay, tak boleh letak ni. Sebab kalau awal tak sama dengan, kita panggil dia persamaan. Okay, boleh ke? Nampak beza ungkapan dan persamaan. Ungkapan tak ada sama dengan. Persamaan ada sama dengan. Okay? So itu soalan yang sebenarnya kamu dah pernah belajar di tingkatan 1. Okay. Kita pergi kepada ni. Bentuk am. Okay, bentuk am. Bentuk am ni benda paling penting. Okay, yang mana? Kalau awak panik sekalipun, tolonglah patah balik ke bentuk ini. Tolong patah balik bentuk ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau awak tengok, dia susun cantik X kuasa 2 dulu. Lepas tu baru X. Lepas tu tak ada X. Okay. Ni sebenarnya tak ada X tu adalah X kuasa kosong.
X ini X kuasa 1. So awak akan nampak X itu berturutan daripada nombor 2, nombor 1 dan kosong. Cuma kita ni dalam matematik sebab kita dah biasa, cikgu cakap kita dah biasa, X kuasa 2 ini membawa nilai 1. So kalau tak payah tulis pun tak apa X kuasa kosong tu. So sebab itulah awak nampak persamaan linear, persamaan kuadratik kebiasaannya dia tak ada X kat bahagian ni. Okey, maka kita akan jadikan dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Gitu. Susah macam mana, patah balik bentuk asal. Sebab A, B dan C ini kita panggil pemalar. Pemalar ni ada fungsi yang penting untuk soalan-soalan selanjutnya. Okey, kita akan tengok apa kegunaan A, B, C itu nanti. Okey, sampai setakat ni boleh ya? Kalau boleh you bagi good ke apa ke, apa tersebut okey ke supaya cikgu tak rasa shock sendiri. Boleh. Boleh. Alright. So mesti balik semula pada bentuk am. Okay, kita pergi ke fungsi kuadratik. Kita boleh tengok kat sini fungsi kuadratik masih lagi mengguna bentuk am, cuma dia tambah fx. So kalau kita nampak fx tu maksudnya fungsi kuadratik. Okay, kita akan pergi dulu kepada bentuk fungsi kuadratik yang mana A dia A lebih besar daripada kosong. Kalau nak senang A tu A positif lah. A positif akan menghasilkan graf senyum. Ni graf senyum. Yang ini semua dah tahu sepatutnya. Okay, A positif. Apa yang dikatakan dengan A positif? Sorry ya, siapa yang dah tahu ke yang tak tahu ke, cikgu still akan ajar juga. Okay, akan cerita juga, akan sharing juga. A positif tu contoh kamu akan nampak 2A kuasa 2 tambah 5A tolak 3. Okay, kalau awak nampak nombor depan ni positif, maka dia adalah graf senyum. Okay, kadang-kadang yang popular dia akan keluar X kuasa 2 tambah 3X tambah 4. Contoh. Kita balik semula pada depan ni. Yang depan ini bukannya maksudnya kosong. Bukan ya. Anak-anak kalau dia tak ada nombor bukan kosong ya, dia bernilai 1. Yang ni sepatutnya anak-anak semua tahu. Okay, kalau perkalinya tak wujud bermaksud perkali dia adalah 1. Bila 1, tengok pula 1 positif ke 1 negatif. Kalau satunya positif, maka graf itu graf senyum. Okay. Kadang-kala soalan akan trap awak. Dia akan pancing awak bagi keliru. Mana boleh soalan senang-senang kan? Katanya. Okay. So dia bagilah 3X. Okay, dia bagi 3X tolak 5X kuasa 2 tambah 4. Okay. So adakah soalan ini mempunyai A positif? Tak ada. Tak. Kenapa tak ada? Okey, so yang tahu alhamdulillah tak kisah. Okey, bagus. Yang tak tahu, cikgu kata apa tadi? Tolong susun. Susun bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Susun. Okey, awak susun dia akan jadi negatif 5X kuasa 2 tambah 3X tambah 4. So, bila awak dah susun barulah awak nampak, oh, A dia ni bukan positif. A dia ni negatif, maka aku tak boleh cakap dia senyum ni sebab dia negatif. So, dia boleh jadi graf masam macam ni. Nanti kita akan cerita lepas ni. Okay, so apa-apa hal balik semula pada bentuk am. Okay. Okay, kita pergi kepada apa jadi kalau B itu berubah. Apa jadi kalau B itu berubah. Okay, B berubah, tengok ya. B kat sini banyak dia punya kawan,
nilai-nilai B yang berubah. B kurang daripada kosong maksudnya B negatif. Okey. Contohnya negatif 1, negatif 2. Okey, apa-apa nombor negatif. Maka senyumnya berada di belah kanan. Awak tengok senyum ni berada di belah kanan. Okey. Awak sepatutnya kena tahu ya belah kanan tu dah kat mana. Belah kanan tu adalah berada di kawasan X positif. X positif ni. Okey. Kita pergi pula kepada B lebih besar daripada kosong. Apa contoh B lebih besar daripada kosong? Apa nombor yang lebih besar daripada kosong? Dia boleh jadi apa? 2. 2. Okey, 3. 10. Okey. So, bila nombor B ni lebih besar daripada kosong, maka graf senyum awak tu berada di belah kiri. Ni belah kiri, iaitu belah negatif ni. Okey, belah kiri paksi Y. Okey. Kita pergi pula jika B ini sama dengan kosong. B sama dengan kosong, maka kalau awak nampak kat sini dia simetri betul-betul kat mana? Paksi Y. Betul-betul kat paksi Y. Tengok dia ambil tengah-tengah sekali kat situ. Okay, dia ambil tengah-tengah. So ada yang tanya, cikgu yang ini kena hafal ke? Okay. Soalan dia jarang nak tanya pasal B, tapi dia kemungkinan boleh tanya. Yang dia selalu tanya adalah bentuk-bentuk kembangan kuadratik. Okey, boleh ya? Okay, kita pergi kepada pintasan. Tadi kita dah buat A, kita dah buat B. Kita tengok C pula. Okey, C ini kita namakan sebagai pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y ni kat mana cikgu? Kalau awak nampak graf tersebut, graf itu potong paksi Y. Pintasan Y itu ialah potong paksi Y. Nampak ni, potong paksi Y di sini. Cikgu tunjukkan lagi di sini. So bila kalau soalan ada 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 3, C kita adalah nombor 3. So nombor 3 ni perlu terletak pada graf. Ni, di sini. Maka graf itu akan membentuk sebegini. Lebih kurang lah. Cikgu bukan nak tunjukkan sekarang ni pada dia punya punca. Cikgu nak tunjukkan pintasan dia, iaitu pintasan pada nombor 3. Okey, boleh ke? Untuk graf ni, pengenalan graf? Boleh. Boleh. Okey. Tadi A positif, kita pergi gerak kepada A negatif. Ni A negatif. Okey, bentuk graf dia bentuk masam. Bentuk masam. Contoh A negatif, A dia negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 10 dan seterusnya. Ini nombor-nombor negatif. So graf dia akan menghasilkan graf masam. Okey, patah balik semula, bukan patah balik semula. Kita tengok pula apa kaitan ataupun perubahan B ini pada graf. Okey, jika B kurang daripada kosong, dia bergerak ke belah kiri. Kalau B lebih besar daripada kosong, dia berada di belah kanan. Okey. Manakala jika B sama dengan kosong, okey, maka dia terletak betul-betul pada paksi Y. Tengah-tengah ni. Ni paksi Y. Atau dikenali sebagai Fx. Itu maksud dia duduk tengah-tengah. Okey. Mesti ada yang nak tanya, cikgu macam mana yang dikatakan B sama dengan kosong tu? Apakah fungsi yang menunjukkan B sama dengan kosong? Okey, so kita
Tunjukkan. Okey. Negatif 2x kuasa 2 tambah 0b tambah 5. Okey, contoh sorry, negatif 0b pula. Negatif ni 0x tambah 5. So kat sini ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Maka kita tengok, oh A kita negatif. Negatif Cikgu Ros kata masam. Oh B kita kosong. Kosong. Ni C kita 5. So bila awak dah identify A, B, C ni, sebenarnya awak dah boleh lakar graf. Sorry. Awak dah boleh lakar graf. Ini fx awak. Ini y paksi x awak. Maka kita punya pintasan berada pada nombor 5. A kita adalah negatif 2. A negatif 2 menunjukkan dia masam. Macam ni saja. Okay, so pintasan kita tadi ni terletak pada nombor 5. Macam tu. Okay. Sekarang cikgu nak tanya. Boleh tak fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 0x tolak 5? Boleh tak? Tak. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Kenapa tak boleh? Alam. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Cikgu tanya ni. Sebab negatif tu bawah. Negatif tu kat bawah. Okey, jom kita tengok. Boleh ke tak boleh Okey. So terima kasihlah respon. So kita mula dengan ABC kita. A, B, C. So A kita bentuk apa? A kita bentuk masam. Okey. B kita ada tak? B tak ada. Ada. C kita? Negatif 5. Negatif 5. Okey. So kita buat lakaran. Kat sini mesti ada fx. Okey. Kat sini x kita. Okey. Sekarang paksi C kita, paksi C pula. Pintasan C kita adalah negatif 5 di sini. Okey, maka graf yang kita nak lakar ni dalam keadaan sebegini. Boleh sebenarnya. Okey, boleh ya. Sebab yang ini hanya menunjukkan pintasan Y sahaja. Cuma graf itu berada kat bawah lah. Okey, graf itu berada di bawah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Good. Boleh cikgu. Ini baru nak lakar-lakar graf saja. Soalan dia akan pusing lah sana, pusing sini. Okey, apa-apa hal pun kena pergi ke bentuk am. Okey. Boleh cikgu gerak ke bahagian seterusnya? Boleh. Boleh. Okey, alright. Kita pergi ke bahagian persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Sekejap Okey, persamaan kuadratik juga menggunakan bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C tetapi dia buat sama dengan kosong. Kalau fungsi tadi dia mulakan dengan fx. Kan? Bentuk am ni dia samakan dengan kosong. Okey, mesti ada yang tanya, cikgu macam mana nak bezakan kan? Okey, let's say lah soalan tu dia tanya pasal persamaan kuadratik, maksudnya tengah cerita persamaan lah. Kalau dia cerita pasal fungsi bermaksud
aplikasi dia melibatkan fungsi lah fx. Cuma cara nak menyelesaikan dia hampir sama. Okey, so kita pergi kat sini. Okey, bahagian kedua ni. Punca bagi suatu persamaan kuadratik ialah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Okey, yang ini kalau kita baca banyak kali kita tak faham. Okey, kalau nak ringkaskan, maksud punca itu adalah nilai X. Nilai X. Okey, dia boleh jadi X lah. Sebenarnya dia boleh jadi P, Q, R, S. Cuma nak bagi faham di sini, punca-punca itu merupakan nilai X. Okey. So kalau kita tengok gambar rajah di bawah ni. Okey. A lebih besar daripada kosong bermaksud A positif. Okey, bila A positif, cikgu kata tadi graf dia graf senyum. Okey, graf dia graf senyum. Okey. Kalau awak tengok gambar rajah di bawah ni, graf yang berwarna merah itu memotong paksi X. Ya, ni graf warna merah ni. Sekejap cikgu cekkan. Sekejap dia lag. Okey, graf warna merah itu memotong pada paksi X. Okey, jap. Dia baru dah respon. Ni X. Okey, sebab apa dia berlies on pada paksi X di situ. Jadi macam mana nak buat ni cikgu? Okey, macam mana dapatkan punca-punca yang cikgu cakapkan tu cikgu? Okey, so inilah cara dia. Ni. Punca iaitu nilai X tadi ni. Bagi suatu persamaan kuadratik boleh ditentukan atau diperolehi melalui dua kaedah. Pertama pemfaktoran, kedua kaedah graf. Pemfaktoran ni kita dah belajar tingkatan 2 ya anak-anak. Okey, kaedah graf ni pun sebenarnya kita dah belajar secara langsung di tingkatan 2. Okey, cuma kita tambah baik je pada tingkatan 4 ni. Pada soalan tingkatan 4. Pemfaktoran ni dah pernah jumpa. Okey, pemfaktoran ni adalah basic algebra. Macam mana awak kembangkan, macam mana awak fakturkan. Okey, so malam ni kita nak highlight sikit pasal pemfaktoran. Ramai ni yang tak tahu ni macam mana nak buat pemfaktoran ni cikgu. Okey, so boleh ready dengan awak punya helaian kertas. Okey. Misal katalah awak tak tahu menggunakan kalkulator. Okey, awak boleh menggunakan cara lama. Okey, contoh dia tak percaya nak tekan kalkulator, lupa nak tekan mana satu setting ni. Okey, let's say cikgu ada X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan kuadratik. Okey, adalah persamaan kuadratik. Okey, so kita pergi kepada penggunaan kalkulator. Okey. Kalkulator biasa pun boleh. Jangan risau, dua-dua cikgu tunjukkan. Exit pula. Okey, so pada kalkulator, okey, kalkulator kelas switch dulu. So awak on, awak setting kepada apa? EQN. Jom cari EQN. EQN tu dapat A. Tak tekan A pun tak apa, awak tekan sama dengan. Okey, lepas dah tu awak dapat simultaneous equation dan polinomial, awak tekan nombor 2. Okey, dah tekan nombor 2, awak tengok kita punya persamaan tadi kuasa berapa? Ni degree tu maksudnya kuasa. Kuasa berapa? Awak tekan nombor 2. Dan dia akan keluar dalam bentuk am macam ni. Tengok kalkulator pun pergi ke bentuk am.
So kenapa pelajar tak nak tukar ke bentuk am? Kenapa pelajar rushing nak menjawab soalan? So sebenarnya awak kena guna bentuk am. Okay, so bentuk am kita tadi apa? Tengok A, B, C. Okay, A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. So, kita masukkan A, 1, tekan sama dengan. Dia akan gerak ke cursor tu pergi ke B. B kita 5 sama dengan C kita 6 sama dengan. Okay, so tak dah selesai lagi. Kita tekan sama dengan lagi. So kalkulator dah tunjukkan punca yang pertama ialah negatif 2. Tekan sama dengan lagi. Dia menunjukkan X kuasa 2 atau X kuasa 2 sorry. Punca yang kedua membawa nilai negatif 3. Okay, bawa nilai negatif 3. Okay. So kita nak buat macam mana cikgu? Ni nak soalan nak tunjukkan jalan kerja ni. Okay, so kita hack lah sikit kat sini. Okay, memanglah dapat jawapan cepat tapi kita hack sikit. So kita dapat jawapan tadi berapa? Negatif 2, negatif 3 kan? Okay, so kita masukkan dalam kurungan dalam keadaan positif. Okay, kita masukkan dalam kurungan dalam keadaan positif. Maka ruang kosong yang tinggal tu, kita masukkan nilai X. Tu maksud dia. Okay, sebab kita dah buat life hacks tadi, maka jawapan yang kita perolehi tadi, X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 3. Itu cara pemfaktoran menggunakan kalkulator. Okay, dah tak perlu risau dah nak kena teka, cuba jaya, dah tak perlu dah darab silang. Okay, for those yang ada kalkulator lama, kalkulator klasik ni. Okay, awak tekan mode sampai awak jumpa EQN. EQN tu nombor 1. Dia akan keluar unknowns 2, 3, 4. Ni tak boleh lah guna unknown yang ni. Awak nampak anak panah tu ke kanan, awak tekan ke kanan. Baru dia keluar degree. So degree berapa kita nak pilih? Degree 2. Tapi dia keluar dalam keadaan macam ni lah. Tu pentingnya kalkulator sendiri pun dah tanya kita A berapa, B berapa, C berapa. Dan kenapa kita tak nak keluarkan nilai-nilai tersebut? So A kita 1 sama dengan, B kita 5 sama dengan, C kita 6 sama dengan. So jawapan dia sama. X negatif 2 sama dengan X lagi 1 negatif 3. So both calculator get same answer. Okay, ini menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay, macam mana pula kaedah graf cikgu? Okay, kena kaedah graf ni kebiasaannya kita kena masukkan dalam jadual nilai. Ni jadual nilai. Macam mana cikgu? Lupalah jadual nilai macam mana. Okay, contoh Okay. Cikgu menggunakan soalan yang sama tapi cikgu buat jadual nilai. Okay, cikgu buat ni X, ini Y lah, iaitu persamaan tadi kan. So cikgu mulalah dengan berapa? Nak masukkan negatif berapa? Cikgu saya nak masukkan negatif 4 cikgu. Lepas tu ni cikgu saya nak masukkan negatif apa cikgu? Negatif 3. Saya nak masukkan pula negatif 2 cikgu. Saya nak masukkan negatif 1. Saya nak habis dengan kosong. Boleh ke cikgu? Okey, tak ada masalah. Okey, kalau soalan tu dibagi julat lagi bagus. Ni contoh kalau soalan tak bagi julat. Okey, kita boleh try untuk mengira. Okey, nilai-nilai yang ni. Okey. So kalau nak guna jadual nilai macam mana cikgu guna kelas Swiss? Okey.
So kita buka ClassWiz kita. Okay. Kita pergi ke table. Pergi ke menu setup. Cari table. Ada tak table? Cikgu nak cari table. Mana table je? Okay, 9. Awak tekan nombor 9. Okay. Awak tekan nombor 9. Kita boleh masukkan fx kita. Berapa fx kita? Okay. X kuasa 2. Berapa? X kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Okay. X kat mana cikgu nak tekan? Awak nampak tak kat bawah on ni? Ada X. This one. Kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Okey, dapat atau tak dapat? Cikgu ulang. Okey, pergi ke setup. Okey, cari nombor 9. Kalau awak ingat, awak terus tekan 9 sama dengan. Macam tu. So dia keluar dalam keadaan fx. Okay. So kita masukkanlah x. X kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Okay. So awak tekan sama dengan, dia akan keluar gx. Gx ni kalau ada satu lagi persamaan lah, tapi kita tak ada kan. Okay, so kita tekan sama dengan. Okay. Dia akan keluar table range macam ni. Start dia. Start tu adalah nombor yang awak nak mulakan ni tadi. Kita nak mulakan tadi berapa? Negatif 4. Okay, kita habis nombor berapa? Nombor 0. Okay, step dia berapa? Maksudnya jarak lah. Antara negatif 4 dengan negatif 3, jarak dia berapa? Siapa tahu jarak dia? Negatif 4 dengan negatif 3, jarak dia berapa? 1. Jarak dia 1. Betul. So kat sini dah ada 1. So dia highlight kat situ kan. So belum settle lagi ya. Okay. So nampak tu? Dia dah bagi nilai. Okay, kalau X sama dengan negatif 4, jawapan dia 2. Okay, X negatif 3, jawapan dia 0. X negatif 2, jawapan dia 0. X negatif 1, jawapan dia 2. So kita tak payah susah-susah nak kira, sebab kalkulator bila kita tekan dengan betul, dapat menghasilkan jawapan dalam masa kurang daripada 3 minit. Itu kalau dah biasa. Tapi kena membiasakan. So kita tulis jawapan dia. 2. Apa tadi? 20026. 20026. Itu jawapannya. Mungkinlah ada cakap, cikgu saya tak ada kalkulator ClassWiz. Okey. So mungkin kalkulator klasik tak keluar cikgu. Macam mana kalau saya nak mengira sendiri? Okey, so awak akan gunakan X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 ni. Masukkan nilai negatif 4 ni. Ni cara dia. Ini pun sebenarnya awak boleh guna pakai untuk mana-mana persamaan ataupun sistem persamaan ataupun ungkapan algebra yang melibatkan penggantian nilai. So kat sini macam mana nak kira cikgu? So kita kira. Awak tekan kurungan, ingat ya, apa yang awak tulis, kalau kurungan dulu tolonglah tekan kurungan dulu. Ni kalau kalkulator belum setting balik semula, tekan nombor 1. Kalkulator dah berubah mode, apa yang kamu kena buat ialah tekan mode, tekan nombor 1. So dia balik pada nombor asal.
Kena cekak kalkulator ni. Okey, so kita mulakan dengan kurungan. Okey, tekan negatif 4, tutup kurungan, kuasa 2. Okey, kemudian kita tambah. Kita letak nombor 5. Kita letak kurungan negatif 4, tutup kurungan. Kemudian kita tambah dengan nombor 6. So kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 2. Cuma bila guna kalkulator klasik ni awak kena banyak kerja lah. Ada 5 nombor, 5 lah awak kena kira satu demi satu dan tolong jangan silap. Kemungkinan bila soalan yang melibatkan kaedah graf ni, markah pada graf tu akan diberi. So tolong jangan silap. Okey. Boleh jelas cara menggunakan kalkulator? Jelas. Menggunakan penggantian. Okey, so kena biasakan macam mana nak explore kalkulator kelas Swiss tu atau kalkulator klasik tu. Okey, biasakan awak tekan pada keypad dia. Okey. So kita ada lebih kurang 40 minit. Cikgu ada 4 soalan kat sini. Okey, so yang peta konsep ni, okey, harap awak boleh tengok pada link yang cikgu send kat situ. Okay, cuma cikgu takut dia punya nota tu kecil-kecil lah. Tapi apa yang cikgu harapkan kat sini, penekanan dia adalah mesti kepada bentuk bentuk graf positif, senyum, bentuk graf negatif, masam. Okay, dan kena tahu apa itu A, B dan C. Supaya kita boleh guna pakai pada soalan-soalan seterusnya. Okey. Sekarang cikgu nak pergi kepada 2 graf ini. Tadi lupa nak sentuh Okey. Graf positif, graf negatif. Okey, sekiranya A positif, maka terdapat satu titik yang dinamakan titik minimum. Okey, manakala untuk graf negatif ataupun graf masam ni, A kurang daripada 0, titik paling atas kita namakan titik maksimum. Okey, titik maksimum. Cikgu, macam mana nak dapat nilai-nilai titik ni cikgu? Okey. First, cikgu ajar, mesti bentuk apa-apa cara sekalipun, apa-apa jadi sekalipun. Dah tahu A itu apa, B apa, C apa. Bagus. Kita pergi ke step seterusnya. Iaitu persamaan simetri. Persamaan simetri mengikut buku teks ada satu formula yang memudahkan awak, iaitu X sama dengan apa? Negatif B O 2A. Bagus. Negatif B per 2A. Yang ini tak berubah mana-mana pergi pun. Tolong take note step kedua ni. X sama dengan negatif B per 2A. Dalam persamaan simetri ni pun menggunakan B dan A, bermaksud step pertama tu sangat penting. Step pertama tadi sangat penting. Bila dah dapat nilai X, iaitu persamaan simetri tu, barulah kita ganti X ke dalam fungsi. Dan yang keempat, kesemua ataupun titik-titik yang diminta itu perlu ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Wajib sebab soalan minta titik.
awak kira macam mana sekalipun, awak tak letak dalam kurungan koordinat, maka jawapan akan dilihat saja tanpa diberi markah. So sayanglah, dah ikut step elok Cikgu Ros bagi, dah elok Cikgu matematik bagi, tapi kita lose mark disebabkan kita buat kesalahan. Okey. So dah boleh screenshot Cikgu punya step ni. Okey, Cikgu bagi satu soalan iaitu fungsi Okey. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 8x tambah 7. Soalan Cikgu, dapatkan titik minimum. Okay. Dapatkan titik minimum. Ini soalan. Siapa yang nak test soalan ni, tolong buat step 1, 2, 3, 4. Cuba. Okay. Cikgu bagi masa 2 minit. Okay, siapa yang baru masuk, kita dah pergi ke bahagian titik minimum, titik maksimum. Okay, follow step A 1, 2, 3, 4. Oh, Anul, kira cikgu kalau soalan kertas sama linear part jadual tu boleh guna table tu lah. Ya, boleh. Anul boleh terus tekan guna setting tu. Negatif 4. Soalan nak titik minimal ya. Titik perlu dalam keadaan koordinat. Oh. Negatif 4, negatif 9. Cikgu negatif. Okay. So for those, okay. So I tak pergi terus pada jawapan. Cikgu mementingkan pelajar-pelajar lain juga. Mungkin kita tak sama, tak selari, tapi kita kena bersama-sama untuk faham topik ni. Okay, so kita pergi step pertama, awak kena identify A, B, C. Okay. Step pertama, identify A, B, C. A kita 1, B kita 8, C kita 7. Okay, step pertama selesai. Step kedua, soalan kalau dia tak tanya persamaan simetri pun sebenarnya secara tak langsung awak kena cari. Iaitu nilai X dia. Negatif B per 2A. So kita akan replace dia negatif 8 per 2 darab 1. So we will get negatif 4. Betul? Okay. Cuma kat sini, bila soalan berhenti pada perkataan dapatkan persamaan simetri, cikgu ulang apabila soalan tiba-tiba tanya dapatkan persamaan simetri, maka awak punya jawapan pada step nombor 2 ni tolong tulis dalam keadaan X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4. Jangan tinggalkan negatif 4 ni. Sebab negatif 4 ni kemungkinan tak dapat markah kesian sebab soalan tanya persamaan. Bila persamaan simetri, awak kena tinggalkan X sama dengan negatif 4. Boleh? Lepas tu soalan pun dia saja suka tanya selanjutnya. Dapatkan titik minimum. Maka kita akan teruskan step nombor 3. So kita ada X sama dengan negatif 4 tadi. Ganti di dalam persamaan kita. Okay, berapa awak dapat Negatif 9 Ya, cikgu. Ya, okey. Negatif 4. Okey.
kuasa 2 tambah 8 negatif 4 tambah 7. Okey, dapat negatif 9. So, kat sini markah akan dapat sebab awak menggantikan. Cuma nak dapat jawapan last iaitu koordinat, tolong tulis dalam keadaan koordinat. Kalau awak rajin awak tulislah titik minimum. Kalau tak rajin, make sure jawapan akhir negatif 4, negatif 9. Okay. So untuk soalan ini dia mungkin boleh jadi 3 markah, 4 markah macam tu. Okey, boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Cikgu besarkan. Okey, Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okay, so cerita pasal fungsi lah. So dia bagi 4 tolak X kurungan X tambah 2 kurungan. So dalam graf itu dia ada P which is C sebenarnya. Okay, dan dia bagi Q. Q ni salah satu daripada nilai X. Maka ada satu lagi titik ni yang dia tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu maksudnya kita kena cari. Okay, apa perlu kita buat untuk dapatkan P dan Q? Ini idea? Soalan apa idea awak dapat? Apa dia? Buat bentuk arm dulu. Buat bentuk arm dulu. Sebelum buat bentuk arm, apa awak nak buat dengan fungsi tu? Kembangkan. Kena cari punca. Okey. Cari punca. Sebenarnya boleh dapat punca dah. Cuma kita hanya boleh dapat Q lah. P tu yang tak dapat. So nak dapat P kita kena kembangkan. Okey, so kembangkan. Ada siapa lagi tak boleh kembangkan kuadratik ni? Cikgu harap mana-mana yang masuk kat sini kena tahu macam mana nak kembangkan kuadratik. Okey. Tapi kalau tak tahu tak apa, cikgu akan ajar. Tapi awak kena stick dan storekan caranya. Supaya malam ni boleh faham, esok boleh faham, selamanya boleh faham. Okey. So kita kembangkan 4 tolak X, X tambah 2. Okey. Siapa yang tak pandai kembangkan tak ada masalah. Tengok cikgu buat satu demi satu. Okey. Satu anak panah sekali buat. Sekali kembang. 4 darab X. 4X. Okey. Kemudian awak start balik semula 4. Pergi ke nombor 2. 4 darab positif 2. Jawapan dia positif 8. Okey, so 2 ke atas dah selesai. Kita pergi pula 2 di bawah. Okey, yang dah tahu tak ada masalah. Okey, 2 di bawah ni start dengan negatif X darab X. Negatif X darab X. So dia akan jadi negatif X kuasa 2. Okay. Kemudian kita patah balik semula. Mulakan daripada negatif X ni. Darab 2. Maka dia jadi negatif 2X. Okay. Okay, bila dah kembang, kena susun. Itu yang tadi ada kawan cakap. Jadikan bentuk arm. Maka kita pun susun. Jadilah bentuk arm. So bentuk arm mesti mula dengan negatif X kuasa 2. Okey, tolak 2X tambah 4X tambah 8. Cikgu kata bentuk arm ada A, B, C je. Sekarang ada A, B, C, D ni ke? Kenapa ada 4 sebutan? Maka awak perlu murnikan dia lagi. Gabungkan dia lagi. Negatif 2X tambah 4X positif 2X. Tambah 8. Maka terbentuklah A, B dan C. Bentuk arm ini
memberi petunjuk pada kita untuk dapatkan apa? Dapatkan Punca. Dapatkan punca. Punca. Belum lagi. Dapatkan apa? P. Dapatkan P. P kita ni dah dapat dah. Daripada kembangan iaitu jawapan dia lah 8. So P sama dengan 8. Okey. So nak dapat yang seterusnya Q. Macam mana dapat Q? Guna kalkulator. Guna kalkulator. Tak guna kalkulator pun sebenarnya awak dah boleh nampak daripada soalan rasanya ni. Tengok ya soalan. 4. Fx sama dengan 4 tolak X. X tambah 2 kan? Okey. So kita buat apa ni? Kita asingkan dia. 4 tolak X sama dengan 0. Maka negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Manakala yang ni pula X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 2. So kita dah dapat nilai-nilai X kan? Nilai-nilai X kita ada 2, 4 dan negatif 2. So bila kita tengok pada graf 4 dan negatif 2 tu mana yang sesuai untuk Q? 4. Okay, yang sesuai dengan Q adalah 4. Okay, tu jawapan dia. So nilai Q sama dengan 4. So 2 markah dekat situ. Okey, cikgu biarkan awak jawab soalan B. Macam mana dapat jawapan B tu? Titik maksimum. Repeat soalan step cikgu tadi. 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu bagi 2 minit untuk awak selesaikan. Okey, ada yang dah dapat? Cikgu, Ya. jawapan 19 ke? 19. 19 ke negatif 19? 19. 1. Okey, so kita tengok. Okay, betul tak betul? Okey. So step 1 dah buat. Step 1. Okey. Step 2. X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan negatif 2 per 2 darab negatif 1. So A kita negatif 1. Okey, maka jawapan kita ialah 1. So X kita sama dengan 1, maka kita replace dalam fungsi. Okey, maka kita akan dapat jawapan 9. Okey, akan dapat jawapan 9. Maka titik maksimum kita sama dengan 19. Titik maksimum kita 19. Okey, negatif 1 tu mungkin tersilap simetri tu. Okey. So dah dapat jawapan. Kita gerak pergi soalan ni. Ini persamaan kuadratik.
Boleh baca soalan tu. Okey, Rajah 9.1 menunjukkan pelan lantai. Ruang tamu berbentuk segi 4 tempat bagi rumah baharu Daniel di Semenyih. Sebelum Daniel menduduki rumah tersebut, Daniel ingin menukar jubin lama ruang tamu itu kepada jubin baharu bersaiz 40 darab 40 cm. Okey. Diberi luas ruang sama dengan 28 meter persegi. Cikgu tinggi suara tu, cikgu tegaskan dia punya unit dia. Jubin saiz 40-40. Ruang tamu saiz 28 meter persegi. So ada perbezaan unit. Perbezaan unit. So kena tahulah, kena prepare kat sini. Okey, 40 ni bermaksud 0.4 darab 0.4. Ni dalam keadaan meter, ni dalam keadaan meter. Kena prepare siap-siap. Okey, jangan pula awak dah kira dapat 1600, tiba-tiba jawapan salah. Jalan kerja betul. Kan sedih kat situ. Okey. Kita pergi tengok gambar dia. Inilah ukuran dia. X tambah 4, 2X tolak 2. Okey, panjang dan lebar. Soalan tanya, cari nilai X dan seterusnya berapakah jubin yang diperlukan menutupi keseluruhan ruang tamu rumah Daniel. 6 markah. Okey, mula-mula buat apa? Mula-mula buat apa? Mula-mula buat apa? Kembangkan, betul. Jom, kembang. Tadi atas cikgu dah tunjuk dah macam mana nak kembangkan. Okey. Siapa yang tak tahu kembang, tolong kembang satu demi satu. Sepatutnya awak dah tahap boleh kembang. Okey, awak dapat 2x square. Awak dapat negatif 2x. Okey. Sekarang nak pandang kat bawah pula. 4 darab 2x positif 8x. 4 darab negatif 2x negatif 8. Cikgu Ros kata kena bentuk am. So kita kena paksa diri kita susun 3 sebutan sahaja. Okey. Cikgu, saya tak tahu pun nak buat macam mana yang ni. Awak tekan kalkulator. Awak tahu cikgu kena pastikan kamu kadang-kadang tahu, kadang-kadang careless. Jadi kita kena tahu macam mana nak selesaikan. Okey, so negatif 2 tambah 8. Macam tu je jawapan dia. So dapat 6. 6x tolak 8. So dia terbentuk dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat? Okay, kalau tak kembangkan tadi pun boleh juga. Kan? Okay, kat sini pun kita kena fakturkan juga balik semula. Okay, kalau nak kembang cara macam ni. Kalau tak kita fakturkan. Okay, kita fakturkan. So bila fakturkan balik semula guna kalkulator. Okay, tekanlah equation. Sampailah awak jumpa EQN. Okay, mungkin nak guna EQN juga. Guna nombor 2. Masukkan nilainya 2 sama dengan 6 sama dengan apa ni, negatif 8.
So dapat jawapannya X sama dengan apa tadi? Negatif 8. Satu lagi X. Okey, dapat. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 4. Sorry. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 4. So ada dua jawapan pada nilai punca tersebut. Okey, ni. So apa kita nak guna ni cikgu? Dah ada XX ni, apa kita nak guna? Untuk apa? Cari luas Jubin. Okey, kita gunakan X tu sama ada sesuai tak jawapan dia. Okey, contoh cikgu kata jika awak ambil X sama dengan 1, awak masukkan ke dalam 1 tambah 4. Mana dapat 1 tambah 4 ni? Ni. X tambah 4. Dia akan jadi berapa? Jadi 5. Sekarang awak gantikan 2X tolak 2 ni, masukkan nombor 1. Okey, awak dapat berapa? Kosong. Okey, logik tak kat situ? Okay, lepas tu kita test lagi. Okey, masukkan. Masukkan kat sini. Dapat berapa? Dapat negatif. Okey, awak masukkan, dapatkan nilai ni. Dapat tak? Okey. Oh, ada kesilapan kat sini. Sorry. Kat bahagian penyelesaian ni. Sekejap ya, cikgu padam yang ni. Baru perasan ada nombor di atas. Oh ni. Ni yang kita kembangkan ni. Sorry cikgu tak perasan nota soalan di atas. Dia kata luas dia. Luas dia sama dengan 28. Di sini cikgu terlupa letak 28. Patut pelik jawapan kita kosong-kosong. 28. Okey, sorry. Kita susun balik semula ni. Patah balik. 2x kuasa 2 tambah 6x. Okey, ini 8 tolak 28. Okey, so ni positif kan? Positif bawa pergi kanan, dia jadi negatif 28. Okey, barulah betul kita punya pengiraan. Tadi pelik pula. Ni cikgu, mana pula yang tak selesai ni? Okey. Kita double check betul tak negatif 8 tolak 28, 36. Okay. Negatif 8 tolak 28. Okey, betul negatif 6. Barulah boleh kita fakturkan. Okey, fakturkan tadi guna EQN. EQN 2, degree 2, masukkan 2, masukkan 6, masukkan negatif 36. Okey, baru dapat jawapan dia. X3, X negatif 6.
Okey, baru betul. Okey, baru betul kita punya pengiraan. Okey, dah dapat X3, X negatif 6, barulah kita ganti tadi. Tadi cikgu ganti silap. Cikgu nak betulkan balik semula ni. Okey, jika X sama dengan 3. Okey, so kita ganti dalam X tambah 4. Dapat berapa? So, dapat 7. Kita ganti pula 2X tolak 2. Okey, gantikan dia. Dapat 4. Ini jika X sama dengan 3. Okey. Sekarang kita nak ganti pula jika X sama dengan negatif 6. Dalam persamaan tadi tu, X tambah 4, kita gantikan. Negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Kita gantikan 2X tolak 2 sama dengan 2 darab negatif 6 tolak 2 sama dengan negatif 14. Okey, so bila kita dapat jawapan ini, masing-masing panjang dan lebar dia nilai negatif. So, X sama dengan negatif 6 ini tidak diambil. Okey, kenapa tak ambil? Sebab menghasilkan panjang dan lebar negatif. Maka nilai X yang kita akan ambil ialah X sama dengan 3. So, bila kita refer balik pada segi 4 tadi. Oh sorry, negatif 4 tambah. Okey. Tapi still negatif kan? Okay, sorry. Okay. So, bila kita balik pada segi 4 tadi, kita dapat 7, sini 4. Dalam keadaan meter. Okay, dalam keadaan meter. So, nak dapat nilai X tadi dah dapat dah jawapannya. Maka dia kata berapa tile pula yang perlu kita letakkan. Berapa jubin-jubin kecil yang kita perlu letakkan. Okay. So, kena kira luas jubin kecil. Okay. Luas jubin kecil. Berapa? 0.4 darab 0.4. Okay. Oh, dapat berapa? Okay. So, luas jubin tu adalah 0.16 meter per segi. So, luas lantai 28, maka jubin tu boleh dapat berapa? Berapa keping jubin yang kita nak guna? Berapa jubin yang kita nak guna? Satu 28 bahagi 0.16. 175. 175. Okey, so sebanyak 175 keping. Jubin yang diperlukan. Okey. Okey, last ada 10 minit lagi. Okey, Raja 1 menunjukkan graf kuadratik. Graf kuadratik ni graf masam. Soalan minta dapatkan koordinat P. Dapatkan koordinat P. P ini merupakan punca. Macam mana dapat punca? Kita kena faktorkan. Okey. Boleh guna kalkulator direct ataupun awak boleh guna cuba jaya. Tapi jarang dah kita guna cuba jaya. Kita guna kalkulator je terus kan.
Okey, masukkan -2, 2, -1, 3, 10. So kita dapat X sama dengan 5, X sama dengan -2. X. Okay, X sama dengan berapa tadi? 2, -2. X sama dengan 5. So mana yang sesuai dengan P? -2. -2 kerana dia berada di bahagian negatif. So P sama dengan -2. Okey, persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Ni dah dapat dah ni. Bila sebut paksi simetri, awak kena buat apa? X sama dengan -B per 2A. -B per 2A. Okey, dapat berapa tu? Tengok pada fungsi. B awak ialah -3. A awak -1. Bermaksud awak kena masukkan nilai ni dapat 3 per 2. Dapat sama tak, Mak Cikgu? Sama. So bila soalan tanya persamaan, jawapan awak kena ada X sama dengan 3 per 2. Okey, last. Koordinat titik pegun. Titik pegun tu adalah titik yang tidak bergerak di atas lah. Iaitu titik maksimum. So nak buat apa dengan titik maksimum tu? Gantikan nilai X tu. Negatif kurungan 3 per 2 kuasa 2 tambah 3 per 2 tambah 10. Okey, kalau nak tekan kalkulator macam mana cikgu? Okey, saya ni susah sikit nak kira satu demi satu. Okey, so apa yang awak nampak awak tekan dalam kalkulator. Negatif kurungan, okey, pecahan 3 per 2 tutup kurungan kuasa 2 tambah 3 kurungan pecahan 3 per 2 kesa tutup kurungan tambah 10. So awak akan dapat jawapan 49 per 4. 49 per 4. Sebab dia nak dalam koordinat, kita tulis koordinat titik pegun dalam keadaan X, Y. X kita tadi berapa? 3 per 2. Y yang kita dapat 49 per 4. Ada yang tanya cikgu tu boleh guna dalam keadaan perpuluhan tak? Perpuluhan dia tak digalakkan lah, takut awak suka hati nak rounding off kan. So biarkan dalam keadaan pecahan. Okey. Okey. So itu saja soalan-soalan yang cikgu kupas sikit-sikit lah. Sebab cikgu sebenarnya nak highlight kepada apa benda ataupun perkara yang perlu awak tekankan. Okay, soalan memang pelbagai lah. Dia akan soalan uji kita dalam keadaan pelbagai. Okey. So itu saja untuk kelas malam ni. Okey. So insyaAllah kita jumpa untuk kelas besok untuk topik yang lain pula. Okey. Nota yang ini dan soalan ada dalam link yang cikgu dah beri tersebut. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada cikgu. Okey, kalau tak ada, kalau tak ada boleh teruskan latihan-latihan berkenaan fungsi dan persamaan kuadratik
Okey, selamat malam. Kita jumpa untuk kelas esok pula. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Bye bye.